Bang. Allah, minta maaf tak perasan duk kalut buat benda ni, bang. Nak donat dah. Jiran aku lah, teruk betul lah. Bergaduh pula baru ni. Ada pasal bunga dia tu, pokok kamar dia meleret daun meh berlilik tiang rumah aku, bang. Abang ketak itu ni. Kita ada ni pistachio, macam-macam donat kita ada ni. Dah, yang tu aku tak kisah lagi. Masalah daun dia guguk apa semua tu kan. Okey je lah. Maksudnya lepas tu hari tu. Alah, aku bukan apa kan. Aku tak ada masalah sangat. Masalah daun dia guguk apa semua kan. Lepas tu bang, benda nak jadi kucing dia mai pula dah. Hidup habis bulu. Ish. Kita saya ada ni pistachio, strawberry, biscoff apa semua ni. Harga pun murah, bang. Itulah, aku dah halau dah tu sekali ni kan. Tuan dia mai bawa kayu bang. Dia tak tahu kau ada silat. Tu aku kau boleh tak maulah nak gaduh-gaduh dengan jiran betul tak? Dah abang. Bang, masalah abang ni sebenarnya boleh settle, bang. Oh, boleh settle? Tapi bukan kat sini. Sini tempat saya berniaga, bang. Kalau abang nak settle masalah abang, jom saya bagi idea kat abang macam mana nak buat dekat jiran abang tu. Ini kena settle cepat ni. Kena settle cepat. Saya dah tak tahan dah. Main. Jiran macam tu. Kita boleh bagi tahu kan? Boleh. Main. Okey. Hang punya masalah cakap kat ada jiran tu baik. Tak ada apa. Kucing dia pun tak ada dah. Tak ada dah. Dia tunggu. Ada. Tak idea. Ada.